Ya. Masuk. Sila. Okey. Alright. Tutup pintu. Duduk dulu. Aku duduk lah. Ya. Alright. Jangan duduk bawah dulu. Asal tu? Jangan duduk bawah dulu. Jangan jumpa. Duduk atas. Okey. Aduh. Atas. Bukan dulu. Asal tu? Kau jangan main dulu. Sini buat CCTV tau. Ni kau nak masuk kerja ni, kau tahu ni company apa? Company kau buat bumbung kan? Kau ada pengalaman pasal bumbung ni? Pengalaman main motor dengan kau dulu ada. Lepak dengan Sam semua kan? Ya, lepak tasik dulu. Lepak tasik tu. Motor X5 kau tahu lagi ke? Oh, ada. Ni kau datang ni kau ada bawa resume tak? Ada. Bawa keluar. Dah tentu-tentulah aku tak bawa. Dah tentu lah anda diterima kerja. Jom kita pergi tengok belakang store nak. Okey, Jalan-jalan tengok apa dia buat. Man, ni yang tempat production kita orang. Oh, ya bumbung kita orang ni special tau. Special Ada taman telur. Mana ada. Jangan main-main kau. So Man, nanti kerja aku apa kat sini Man? Kerja kau kerja sebagai tahu customer yang bumbung kita ni tahan panas, lepas tu dia tak bising. Macam hujan turun tu dia tak bising macam zinc. Oh, tahan bising Ini boleh bagi kat bini aku ni. Bini kau bising dulu dia. Kita ada macam-macam colour menarik tau. Lepas tu yang paling best ni kat sini, kau boleh custom design. Lepas tu dia tahan karat tau. Kau boleh ingat semua tu? Boleh ingat semua tu? Tak. Tapi kau kan ada? Tak ya ke apa guna kawan. Lagi satu, company kita orang ni trusted tau. Banyak menang award, buat projek JKR apa semua. Kau bila boleh masuk kerja? Aku rasa aku masuk tahun depan je lah. Tahun depan? Kau ingat company bapak kau apa? Itulah. Tapi ni kan company bapak kau. Ya tak ya juga. Tahun depan. Tahun depan.